Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, hi. Welcome back to the live. So, tengok topik apa yang Kak Aina nak sharekan hari ni. Oh, ada lagi yang tak kenal akak ke? Salam perkenalan untuk siapa yang belum kenal. Okay, nama diberi Fatihatul Aina. Nama famous? Oh, famous sangat. Okay, nama glamour akak Kak Aina. Okay, so just call me Kak Aina. Hi. So, untuk adik-adik semua yang dah hi. Okay, siapa yang dah join? Okay, bantu akak. Bantu untuk apa? Of course lah. Bantu untuk sharekan lagi pada kawan-kawan awak. Okay. Sebelum akak nak cerita banyak lebar, sambil-sambil korang menge-share tu, cek komen dekat akak punya ruangan komen kat bawah tu. Suara akak jelas ke tidak? Cik komenkan sikit kat bawah tu. Gambar okey tak? And then suara jelas ke tidak? Hai! Oh, siapa yang masuk tau? Hai! Kita tak nampak lah nama siapa. Kejap. Bagi kita buka phone. On the spot, I also akan nampak korang punya komen and siapa yang komen tu, okay? Yelah, begitulah ceritanya. Siapa ni? Oh! Kak Azwa dengan Kak Ayu. Hai Kak Azwa, hai Kak Ayu. Ya, siapa lagi? Jom. Join live kita hari ni. Video jelas, Alhamdulillah. Okay, suaranya jelas ke? Video dan suara jelas Kak Aina. Alhamdulillah, terima kasih. Kak Rahayu. Oh, gambar, wow, cikgu sangat smart. Okay, so hi. Okay, hari ni akan nak sharekan berkenaan dengan pecahan darab dan bahagi. Okay, persoalannya. Ni soalan darjah ke soalan tingkatan ni? Tiba-tiba confused. Ni darjah ke tingkatan ni? Tingkatan ke darjah agak-agak. So, jangan risau. Apa-apa pun yang adik-adik belajar, confirm mulanya daripada mana? Sekolah rendah. Yes. Confirm lah kita tengok sekolah rendah dulu. Nanti kita tengok sekolah menengah macam mana. Tak banyak beza pun. Kalau kata abang kakak awak hebat sangat dalam matematik sekolah menengah diorang, korang pun boleh jadi hebat. Kalau basic korang untuk darjah sekolah rendah kuat. Ingat basic untuk sekolah menengah macam mana pun tetap sekolah rendah. Jadi, sekolah rendah lah korang kena fokus lebih-lebih. Akak punya live untuk sekolah menengah je ke? Sekolah rendah tak boleh tengok ke? Okay, the answer is sekolah rendah pun boleh tengok. Jangan risau sebab benda ni memang berbeza, tak ada masalah. Tapi, kita punya basic ataupun asasnya ada di mana? Sekolah rendah, the same thing. Okay? Oh, banyak pula kat cerita pasal basic ni kan. Okay, tak ada. Akak bagi peluang untuk korang sharekan lagi. Hai, untuk siapa yang baru join. Welcome to the live. So, hari ni Kak Aina nak sharekan berkenaan dengan pecahan darab dan bahagi. Okay? So, baiklah kita start. Jadi siapa yang rasa, Kak saya tahu jawapannya, sila share dekat ruangan komen tu. Okay? Kalau guna hari ni kan kita guna per kan? So, awak boleh guna yang slash tu. 1/4. Macam gitu. Akak faham lah tu 1/4. Okay? Yelah nak tulis je kan berbeza sikit kan. Okay guys. So kita nak tengok soalan hari ni. Rasa macam nak mengajar sekolah rendah kat sini. Okay. 1/4 darab 2/3. Guys. Macam nak jawab? Untuk adik-adik confirm lah dah tahu kan macam nak jawab kan? Kak saya dah belajar ni kat sekolah ni Kak. Saya baru belajar kat pecahan. Pecahan darab ni saya dah belajar dah Kak. Cara dia tu macam mana? Cuba sharekan. Hai, welcome yang baru join. So boleh sharekan lagi pada kawan-kawan awak. Kak rasa macam nak tercontek kat muka sini je dah ni. Okay, hai. Welcome. Siapa lagi? Okay, dah sedap. Okay, kita balik pada soalan. 1/4 darab 2/3. So how kita nak selesaikan? Yes, adik-adik pandai, bijaksana. Akak dengar suara hati adik-adik. Suara hati. Okay, macam mana nak selesaikan this one? Caranya adalah yang atas darab dengan atas, yang bawah darab dengan bawah. Betul tak? Yes. Okay, sekejap. Ada yang cerita kat sini. Ramai pelajar yang susah nak faham bab pecahan ni. Nampak tak? Tim akak dah tuliskan dekat situ. Ramai pelajar yang susah nak faham bab pecahan ni. Setuju ke tak setuju? Okay, 1/2 darab dengan 4/3. So nak selesaikan macam mana? Atas darab atas dan bawah darab bawah, betul? Yes, 1 darab 2 dapat berapa adik-adik?
Halo, 1/2 je pun. Apa-apa? Yes, pandai. Dapat 2 per bawah darab bawah. 4 darab 3 akan dapat 12. Okey, soalan lah Kak. Bolehkah kita biarkan jawapan macam ni je? 2 per 12. Kak, saya yakin jawapan saya 2 per 12. Boleh ke tinggalkan macam ni? Jawapannya, jangan sesekali korang tinggalkan sebegini rupa ya. Tak cantik rupanya. So kita kena buat apa Kak? Permudahkan. Kak, saya dah belajar kat sekolah tajuk pemudahkan. Tapi saya pun tak faham pemudahkan tu apa sebenarnya. Okay. Guys, pemudahkan ni maksudnya apa? Nombor tu adalah nombor yang paling kecil. Ataupun nombor tu hanya boleh dibahagi dengan satu je. Dah tak ada pasangan dah. Nombor yang kita bahagikan tu pasangannya hanya satu je. Dia tak boleh bagi nombor lain. Contoh, 2 dengan 12. Ada tak nombor selain satu yang boleh dibahagikan? Yes, pandai. Ada. Nombor berapa? Nombor 2. So, bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Betul? So, 2 bahagi 2 akan dapat 1 per 12 bahagi 2 akan dapat 6. 1 per 6. Ada lagi tak sifir yang sama? Tak ada. 1 hanya boleh bahagi dengan 1. 6 hanya boleh bahagi dengan 1 juga. Inilah yang kita katakan sebagai pecahan termudah. Okay, jelas? This is pecahan termudah. So adik korang belajar kan? Ini kita recap dulu, darjah 6 punya. Bukan darjah 6. Korang belajar dekat darjah 3 pun dah start belajar kan untuk pecahan kan? Inilah dia basic awak belajar. Okay, 1 per 6. Okay, setakat ni okay? Okay Kak, sekarang ni Kak, persoalan ni Kak, mana sekolah menengahnya Kak? Saya nampak kat sekolah rendah je, sekolah menengahnya. Okay, Math kita masuk ke sekolah menengahnya. Okay, apa yang di sekolah menengahkan daripada soalan ini? Di sekolah menengahkan sebenarnya sikit je. Apa dia yang sikit tu? Kita tambah operasi ke depan. Tanda. Kita tambah tanda. So, sini ada negatif and then akan tambahkan satu lagi dekat sini juga. Negatif juga. Di mana negatif 1/4 darab negatif 2/3. Inilah soalan sekolah menengah. Itu je perubahannya. Negatif jumpa negatif. Okey, masih ingat lagi adik-adik? Masih ingatkah anda? Nak ingat apa ni? Kenangan kita dulu? Tak ingat? Okey. So, negatif jumpa negatif tanda sama. Kalau tanda sama dia kata dia apa? Kalau sama kita geng tak? Kita geng bila geng, maka bertambahlah kawan awak. So, dia akan jadi positif. Itu je sebenarnya di sekolah menengahkan. Okey, contohlah Kak tukar. Kalau sini negatif, sini akan nak positif. Sini negatif, jumpa positif. Akan tulislah. Okay, bila mana dia tak ada tulis apa-apa tanda kat sini, 2/3 dia tak ada tulis apa-apa tanda. Dia maksudnya dia adalah operasi ataupun, tandanya adalah positif. Tolong ingat benda tu. Bila mana tak ada tulis apa-apa, bermaksud tanda ni adalah positif. Okay? So, negatif jumpa positif akan jadi apa? Negatif jumpa positif akan jadi apa? Tanda sama tak? Tak sama. So kita pun buat apa? Kita tolak dia. Tanda tak sama kan? Mana boleh? Saya tak nak game dengan awak. Gitu. Dapat, inilah sekolah menengah awak. Tambah tanda je. Okay, senang tak? Senang kan? Okay, next. Ini Kak, saya dah belajar kat suara rendah. Okay Kak, up sikit Kak. Tak main dah Kak soalan simple-simple. Ini soalan adik saya boleh jawab. Okay, so kita tengok soalan yang abang kakak punya pula macam mana. Okay, jangan risau, nampak je begitu. Soalan ni masih lagi mudah. Okay, contoh. Alamak, maka kakak tak nak buka. Maka kami reaction. Okay, dah boleh. Okay, so kita ada dekat sini negatif 1 1/8. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, negatif 1/8 tambah 1/2 darab 3/4. Okay, guys, silalah anda tenung-tenungkan soalan ini. Okay, macam mana kita nak jawab? Kak bagi masa untuk awak tenung dulu. Negatif 1/8 tambah 1/2 darab 3/4. So, macam mana? Bagaimana nak selesaikan? So, benda pertama yang kena buat dekat sini ialah apa? Tengok
operasi. Belajar tak dekat sekolah? Masih ingat lagi tak awak dengan apa belajar kat sekolah? Kita belajar apa? Susunan kalau nak selesaikan. So apa susunan kita? Kita tengok dulu untuk sekolah. Yang adik-adik dulu kita belajar. Yang bahasa Melayu korang akan belajar apa? Ku. Hai. Dekat mana tu IG Hai. Aduh, saya dekat IG. So jangan lupa share-sharekan pada kawan-kawan awak juga, okey? So hari ni kita nak tengok berkenaan dengan pecahan darab dan bahagi. Okey, so sambung. Untuk adik-adik, ingat awak punya start kalau kita nak buat pecahan darab dan juga bahagi, tak kisahlah darab dengan bahagi ke, segala operasi. So apa susunan kita? First adalah ku, iaitu kurungan. Yang kedua adalah apa? Tam tu. Apa benda kubada tam tu ni kak? Okey. Kurungan bahagi da adalah darab tambah tolak. Kita ambil depan je. Kubada tam tu. Kalau time makan sekolah dulu kita nyanyi. Apa lagunya kak? Lagunya begini. Kubada tam tolak. Tak dapat kena. Sambung sendiri kat belakang tu. Lirik tu boleh diubah suara, jangan risau. Okay? So, kubada tam tu. Ini adalah untuk adik-adik yang belajar bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris, korang belajar apa? Apa benda kubada tam tu korang ni? Yang bahasa Inggeris, adik-adik belajar di LP, korang akan gunakan apa? Bodmas. Masih ingat tak? Bodmas. B-O-D-M-A-S. Kita panggil sebagai bodmas. Di mana O dia ni kecil je kat sini. Macam tu. So B ni untuk apa? B ni adalah untuk bracket. D ni adalah bahagi. Bahagi bahasa Inggeris division. Division. Ini multiplication. Cantik tulisan akak kan? So addition and lastly is subtraction. Inilah yang korang belajar. Bracket of division, multiplication, addition dan juga subtraction. Korang guna ringkasan ini sebagai bodmas. Untuk sekolah yang untuk bahasa Inggeris ni tak ada lagu. Lagu untuk bahasa Melayu je kan. Bahasa Inggeris ada, tak ada apa-apa lah. Okay, so now kita nak buat yang mana dulu? Okay, kalau ikut susunan, first kena tengok dulu bracket. Ada bracket tak? Kurungan ada tak? Tak ada. Okay. Next step. Bahagi. Ada tak bahagi? Kak, pecahan kan bahagi kan? No. Pecahan is pecahan. Kita nak operasi. So, operasi di mana? Tolak tambah darab. Itu operasi kita. So, kita buat yang mana ni? Darab. Yes. So, darab kita kat mana? Dekat sini. So, maksudnya kena buat apa? Selesaikan darab dulu. Okay. Next. Tips ni untuk adik-adik yang rasa macam kak, saya ni macam terlalu kadang-kadang kan saya dah tahu saya nak buat step apa. Tiba-tiba saya lupa nak buat apa. Jadi awak kena buat apa? Tambahkan kurungan. Kurungan bahagi darab tambah tolak, right? So kita tahu kurungan kita kena buat dulu. So buat apa? Tambah kurungan. Tambah kurungan. So nampak kat sini? Kak, ada kurungan tak? Saya kena selesaikan dulu. Macam gitu. Lagi senang korang pakai warna lain. Confirm nampak. Tak lupa dah lepas ni. Okay? So, sambung. 1/2 darab 3/4. Macam mana pula nak buat ni? Sama dik macam biasa. Kau buat macam mana? Kita buat belakang dulu So, kaki akak je kan. Sikit-sikit. Biar soalan akak. So, tambah dengan 1/2 darab 3/4. So, macam mana nak selesaikan tadi? Kalau tak sama, atas darab, atas, bawah darab, bawah. Ingat kita tengok buat operasi darab bukan tambah jangan tiba-tiba samakan bawah ni pula. No. Jangan. Kita buat darab sekali. 1 darab 3 akan jadi 3. 2 darab 4 akan dapat 8. So dah settle untuk yang belakang. Yang depan, kak macam pelik je rupanya tu. Ya memang pelik. Ni mix number kita panggil. Nombor bercampur. Nombor bercampur ni kita kena buat apa? Sila. #sila. Sila tukarkan kepada pecahan tak wajar. Tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar. So, macam nak tukar kepada pecahan tak wajar? Okay, step kita mudah sahaja. Darab tambah, darab tambah, darab tambah. Okay, sekali lagi akak ulang. Darab tambah. 8 darab 1, 8. 8 tambah 1, 9. So, akan dapat 9/8.
Macam ni je ke? Ada tertinggal sesuatu tak? Ya, awak tertinggal sesuatu. Apa yang awak tinggal? Ni negatif. Suka hati awak je 98. Bukan saya lah awak. Bukan saya yang buat lah, akak yang buat. Dia memang akak yang tinggal. Tak adalah. Nak bagi tahu, korang jangan lupa tanda negatif ni. Sila salin, okey? Kejap akak baru nak tengok komen. Daripada tadi duk semangat jawab kan? Okey. Darab dulu baru tambah. Okey, tukar pada pecahan tak wajar. Okey, bawah darab. Ya Allah, kenapa bijak sangat semua ni? Aish. Korang ni dah bijak-bijak join live apa lagi ni? Tolong sharekan pada kawan-kawan korang tu, please. Okey, sambung. Negatif 98 tambah 38. Kita jumpa pula tambah kat sini. Kita kata tadi nak belajar pecahan darab dengan bahagi. Mana datang tambah ni kak? Operasi ni tambah ke dah ikut? So next, negatif 98 tambah 38. So how nak buat adik-adik? Tengok dulu dia punya pengangka ke penyebut? Pengangka ke penyebut? Pengangka ke penyebut? This is the penyebut. Pengangka dekat atas sayang. Bawah adalah penyebut. Okey? 8. Kita dah buat apa? Tu dah siap-siap per 8. So kita tahu bawah ni memang confirm tu jawapan dia. Atas pula. Atas nak buat apa? Bila bawah dah sama, bawah atas pun tinggal selesai kan. So jadi apa? Negatif 9 tambah 3. Okey? Negatif 9 tambah 3. Like that. Dapat? Negatif 9 tambah 3 per 8. So negatif 9 tambah 3 akan dapat berapa? Negatif 9 tambah 3. Negatif 9 tambah 3. Kak dah ajar minggu lepas. Punya minggu lepas. Oh ya, minggu lepas. So macam mana? Ya. So negatif 9 tambah 3. Tanda sama tak? Tak sama. Operasi tolak. 9 tolak 3. Takkanlah itu pun akak nak tolak. Ya kan? 9 tolak 3 adik-adik. Okey 9. Kita tolak 1, 2, 3. 6 kak macam tu. Takkan tu akan ajar. 9 tolak 3 je guys. Okay, 9 tolak 3 akan dapat 6. And then tanda nak ikut yang mana? Siapa yang paling power? Siapa yang lagi power kat sini? 9 ke 3? Confirm lah 9 nombor besar ni. Negatif. Okay? Negatif 6 per 8. Boleh ke tinggal macam ni? Kat bawah pesan tadi. Kena buat apa? Kena permudahkan. Jadi apa? 6 per 8 boleh bahagi 2. So akan jadi 3. This one akan jadi 4. So apa final answer kita? Disebabkan ruangan tak mencukupi, jadi akak terpaksalah tulis final answer kita kat celah-celah. Celah-celah, okay? Negatif 3 per 4. Inilah final answer kita. Bye! Tiba-tiba bye. Kita bye kat mana tu? Tak, bye kat Insta je. Korang jangan bye dulu. Dia kena kak. Sabar, belum apa lagi. Okay, dah so itu sahaja untuk pecahan darab dan bahagi. Okay? Nampak tak? Betapa pentingnya awak punya basic waktu sekolah rendah dulu. Okay? Waktu sekolah rendah awak belajar apa? Tambah, tolak, darab, bahagi. And then kita ada campur apa lagi? Pecahan, peratus dan juga perpuluhan. Okay? Apa itu kode tu? Pecahan, peratus dan juga perpuluhan. 3P plus dengan tambah, tolak, darab, bahagi. Betul tak? Okay, akak nak tanya kat sini. Ada ke lagi? Kat sini ada yang hasil lagi akak. Tambah, tolak, darab, bahagi saya tu. Tambah tolak tu saya pas kak. Darab dengan bahagi tu kak. Dia macam, saya buat macam mana kak Akak ada bantuan tak kak? Saya nak tolong macam mana? Boleh tak kak? Okay. Untuk siapa yang perlukan bantuan guys, dengar cerita. Tak payah dengar cerita sangat lah. Okay. Akak nak buat pengumuman sebenarnya. Korang kan next month, bulan 9, korang ada cuti betul tak? Kita nak bagi tahu untuk sesiapa yang perlukan bantuan untuk operasi tambah, tolak, darab, bahagi dan juga 3P untuk adik-adik sekolah rendah, kita akan adakan program cuti sekolah. Yes, program cuti sekolah. So siapa yang nak maklumat lanjut, korang boleh contact kita orang punya team. Team akak akan sharekan. Dan untuk makluman korang, sampai 15 hari bulan 8 ni nanti akan ada harga promosi. Harga promosi ni harga apa ni? Nanti awak tengok lah. Pada kita punya posting. Kan saya tak nak cerita sekarang, biar kan. Minggu depan biar Kak Harimah cerita kat korang. Okay? So untuk sekolah rendah kita akan fokus kepada basic dan juga basic. Nama program kita pun back to basic. Back to basic maksudnya apa? Kita nak kukuhkan asas adik-adik. Masuk next level korang dah senang dah. Why? Basic dah settle guys. Jangan lupa basic untuk sekolah menengah ada di sekolah rendah juga. Betul tak? Okay, now. Sekolah rendah je ke kak? Sekolah menengah tak ada?
Okay, sekolah menengah pun ada sayang. Jangan risau. Ada. Okay, apa yang kita nak sharekan untuk sekolah menengah punya? Okay, untuk sekolah menengah macam biasa, basic untuk sekolah menengah adalah algebra. Di mana integer plus dengan algebra. Algebra ni bukan sikit je Kak, saya tahu Kak yang 2x tambah 3x tu. 2x darab 3x tu Kak, saya tahu. Ya ke tu je? No. Algebra ni banyak. Banyak korang akan belajar. Dan terutama untuk pelajar-pelajar SPM, segala benda ni akan masuk kat awak punya exam paper. Okay? So, jangan ingat korang, Kak, saya rasa saya okey je kot. Jangan okey je kot Awak kena pastikan awak okey. Okay? So, di mana untuk program algebra pula? Khas untuk pelajar sekolah menengah. Tingkatan 1 sehingga tingkatan 3. Umur 13 hingga 15 tahun. Kak, kalau saya dah tingkatan 5 tapi saya nak join boleh tak? The answer is silakan, no problem. Tak ada alasan untuk kami tidak benarkan korang join. Tak ada. Nak join silakan, join lah. Kenapa? Sebab tetap akan masuk exam korang. Korang jangan ingat, Kak apa ni Kak, level, apa ni Kak, tak ada. Korang tetap akan ditest untuk soalan-soalan tersebut, okay? So, kita akan buat 2 program. Program kita sekolah bernamanya Back to Basic untuk sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadual and so on, sila contact tim akak dengan segera. Rasa macam buat jualan produk kat sini, okay? So guys, untuk hari ni akak nak share ni dulu adalah pecahan darab, betul? Kak, bahagi akak tak sharekan lagi. Ya, memang akak saja tak nak sharekan bahagi dulu. Okay, kenapa? Sebab basicnya adalah darab dahulu. Okay, bahagi pun sama dengan apa belajar waktu sekolah rendah juga. Okay, kalau bahagi macam mana tak apalah Kak sharekan sikit je. Sikit je. Akak tak nak cerita panjang, Kakak share sikit je. Untuk bahagi. Nanti kan tak lengkap pula title lah Kak. Akak janji nak buat darab bahagi. Aku buat darab je. Okay, akak buat. Bahagi. Okay, bahagi macam mana? Contoh, 3/4 bahagi dengan 1/4. So, macam nak selesaikan 3/4 bagi 1/4? Ini adalah sekolah rendah punya. Masuk sekolah menengah, Kak kata apa tadi bezanya? Dia cuma tambah operasi. So, dia bukan tambah operasi. Dia tambah tanda. Okay? Tambahkan tanda dia. So, contoh Kak tambah sini negatif. Sini pun akan nak negatif. Itu je awak kena selesaikan. Dan yang lain, buat macam biasa. Okay, first. Tanda dulu kita selesaikan. Tanda, jumpa tanda. Sama tak tanda kita ni? Negatif jumpa negatif. Kak, sama Kak? Sama. Kalau sama operasinya jadi tambah. So, plus dekat sini. Okay, next. 3/4. So, 3/4. Boleh ke terus bahagi? No, you can't. You kena buat apa dulu? Kena tukarkan jadi darab. So, ni akan jadi apa? Tukar tanda. Okay, if this one is tukar tanda, this one pula kena buat apa? Exchange the places. Tukar tempat. So, bila tukar tempat akan jadi apa? 4 di atas bahagi 1 di bawah. Okay? Now, barulah kita selesaikan. Okay, nak selesaikan macam mana ni? Okay. Tengok dulu, ada tak yang kita boleh pemudahkan? Tadi aku ajar atas mana? Sebab tadi memang tak ada pemudahkan pun. Akak terlupa nak beritahu korang, so tengok. Okay, so 3 dengan 4 ada tak sifir sama? Tak ada buat apa, betul? Ingat, atas dengan bawah Okay, 4 dengan 1 ada tak sifir sama? 1 sahaja. 4 dengan 4 ada tak sifir sama? Ada. Sifir berapa? Sifir 4. So, jadi 1. This one pun akan jadi 1. So, apa jawapan kita? Atas darab atas, bawah darab bawah. So, positif. 3 darab 1 dapat 3/1. Boleh nak tulis macam ni ke? Tak payahlah rajin sangat. Positif ni tak perlu tulis sama dengan 3. Tu je jawapan kita. Kenapa? Sebab 3 bahagi 1 dapat 3. Positif tak perlu tulis. Okay? That's why akak remind korang sekali lagi. Bila mana korang jumpa di sekolah menengah, tanda tu, nombor tu tak ada tanda, bermaksud dia adalah positif. Okay? Contoh. Kalau akak ada dekat sini 2. Tandanya, maksudnya apa tanda ni? Dia adalah positif. Positif 2. Okay? Contoh kalau kata sini 3. Maksudnya apa? Dia adalah positif 3. Kalau negatif, dia akan tulis awak negatif. Macam tu. Mesti akan tulis. Kalau darab, mesti akan tulis darab. Bahagi pun akan tulis bahagi.
Gitu. Betul tak? So, itulah tanda-tanda kita jumpa. Okay. So, untuk hari ni akan nak share pada awak untuk pecahan darab dan bahagi, which is integer punya chapter. Itu sahaja bab 1. Okay. So, boleh share kepada kawan-kawan awak. If you have any question, boleh tanya pada kita orang balik. Kak, macam mana saya jawab? Okay, so on. So, boleh PM tim-tim kami juga. Nak PM dekat Messenger pun boleh, no problem. Okay, sekali lagi akak ulang. Guys, untuk bulan depan kita akan adakan program, iaitu program Back to Basic. Okay, kita akan buat 2 program, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Sekolah rendah, awak akan belajar basic untuk sekolah rendah, which is 3P plus dengan basic-basic awak. Dan untuk sekolah menengah, awak akan belajar basic algebra. Tak adalah kita belajar integer. Nak tahu lebih, sila join. Kenapa? Sebabnya memang kita akan bantu awak semampu yang kita orang boleh. So korang pun tolong bagi kerjasama yang kita orang daftar awal. Kenapa? Sebab untuk yang daftar awal, korang akan dapat special prize. Okay? Yes. Boleh PM untuk pernyataan program cuti sekolah. Betul. So tim akan sharekan juga nombor telefon. In case siapa-siapa yang, Kak, saya tak tahu nombor akak. Akak tolonglah Kak. Ya je. Tim akan sharekan. Korang tengok je kat kawasan komen. Okay? So, untuk hari ni akan habiskan sampai sini sahaja. Okay guys, dengan cuaca sekarang, hujan and so on. So, tolong jaga diri, jaga kesihatan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Okay? Sehingga bertemu lagi. Bye! Assalamualaikum!